Dengan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Saya kini berada di Sunway Putra Hotel. Agak-agaknya apa lagi yang Anim nak share dengan korang semua hari ini? Okey, kepada anda semua, hari ini sebenarnya merupakan majlis pelancaran slogan CIDB Peneraju Tibet Pembinaan dan juga majlis graduasi. Bersempena dengan majlis ini, kita meraihkan para graduasi daripada Akademi Binaan Malaysia ABM dan juga CIDB Teknologi Wilayah Tengah 2024. Istimewanya kali ini, kita akan menerima kunjungan kehormat daripada tetamu kehormat utama. Siapa lagi kalau bukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, yang mana beliau akan merasmikan dan juga menyampaikan ucapan perasmian bersempena dengan hari ini. Jadi kalau anda nak melihat kepada warna-warni majlis graduasi pada hari ini, kena teruskan bersama dengan kami di CIDB TV. Dan insya-Allah kerajaan akan mendukung usaha-usaha yang akan dilakukan oleh mereka supaya kualiti pembinaan di negara ini bukan saja disumbangkan selama ini oleh ramai pekerja asing, tetapi kita mahu melihat bahawa 100% sektor pembinaan ini dijana oleh 100% tenaga-tenaga tempatan di dalam bidang pembinaan, insya-Allah. Dengan itu, wajarlah CIDB diangkat sebagai peneraju Tibet Pembinaan agar segala usaha dalam melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran dapat dilaksanakan dengan jayanya. Hidup sentiasa berbakti walaupun tidak dipuji, kerana hidup ini sentiasa diuji. Sekali lagi saya ucapkan tahniah ke atas kejayaan semua graduan dan saya mendoakan kejayaan saudara-saudari di dalam pekerjaan yang kompetitif ini, apatah lagi jika mahu bersaing di peringkat antarabangsa. Kita mempunyai matlamat untuk mengurangkan pekerja asing ke tahap hanya 15% di dalam bidang pembinaan ini. Maka dengan modernisasi yang dilakukan dan juga pekerja-pekerja yang lebih berketerampilan atau berkemahiran, tentunya kita akan menghasratkan agar dalam sektor pembinaan ini pada satu ketika nanti 100% dikuasai oleh pekerja-pekerja tempatan yang mempunyai kelulusan sijil atau diploma atau lebih tinggi daripadanya yang terdiri pada rakyat Malaysia keseluruhan. Dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Pengerusi Majlis Tibet Negara telah pun menyuntik semangat kepada semua graduan untuk menceburi bidang pekerjaan pula selepas ini dan juga menceburi langkah-langkah seterusnya termasuk juga dalam bidang keusahawanan. Dan saya percaya ini juga merupakan satu titik tolak permulaan sebab peluang yang ada telah pun disebutkan tadi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sendiri untuk graduan-graduan meneruskan pembelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi termasuk juga peringkat diploma, ijazah dan sebagainya sebagai langkah susulan bagi meningkatkan kelayakan dan juga kompetisi. Syabas dan tahniah kepada ABM, CIDB Technologies yang telah dapat mengeluarkan lulusan Tibet dalam bidang pembinaan ini setakat ini seramai 420,000 orang. Ini merupakan satu pencapaian yang terbaik.
Saya percaya dengan penerimaan graduan-graduan TVET di negara kita yang bekerja di luar merupakan salah satu indikator bahawa kompetensi yang telah pun dilahirkan menerusi program-program TVET di negara kita ini merupakan setanding dalam program-program TVET, terutamanya dalam melahirkan kompetensi yang diperlukan oleh suatu pekerjaan sama ada di dalam ataupun di luar negara. Dan ini saya rasa merupakan satu langkah awal untuk kita terus mengemaskini dan juga melaksanakan proses penambahbaikan pelaksanaan program-program TVET secara berterusan dari semasa ke semasa. Sebab kita tahu perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan penyedia TVET keseluruhannya perlulah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahawa pelaksanaan program-program TVET mereka itu sentiasa relevan dengan perkembangan teknologi terkini.